kamera ni. Nanti bila untuk kau cerita putih, dah jadi kalang kabut dah. Sebab tu, kalau kau cakap pakai putih, kau kena kat logam putih. Kena kat logam putih. Kenapa kau nak kat logam merah? Kerana sekarang M1 dia merah je, setting. M5 berubah. Semua pakai merah je? Merah je. Kalau kau pakai merah M5, lagi berjanggut, nak tunggu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi lama lah. Jauh, kalau tengok H4 dia tu jauh. Kalau tengok H1 pun menakutkan tu. Dalam history. Dalam history. Ini kalau siapa naik atas layer kan. Main 0.1 je. Plot. Account save. Selamat. Main 0.1 account standard kau berpeluh. Time nampak untung memang best. BTC pergi dulu. Tapi memang USD tengah kuat satu dunia memang demam mana-mana negara pun. USD kuat Main. Jadi apa yang gold naik tu bonus sebenarnya untuk sesat. Ayam. Sudah ayam. Angin aja. Engkau yang pilih hangit kot. Bukan. Semua sama warna sebenarnya. Warna dia gelap sikit. Lalu kan warna. Takut minyak lama kot. Kan pahit lah. Kau cakap korang ni apa bisnes sing anak pun boleh melungkup ke? Tapi kedai ni memang tak ada orang kan sekarang ni. Ada orang? Tengok ramai tu. Ada. Kau yang tengok ramai. Yang hari-hari biasa tu tengok tak ada pun. Tapi dulu ramai. Tak ada orang pula. Ada mama ada juga. Tengah renovate. Ada dulu ya. Ada. Yang kompetitor dia kedai tom yum je lah. Tapi itulah. Tak, yang aku peliknya apa yang sedapnya? Kalau tanya aku lah. Tapi tu lah cakap peminat nasi kandar ni kita tak boleh cakap apa lah. Awak tak minat nak cakap macam mana? BTC pergi dulu. Gold belum pergi. Tapi itu kan berat ke bawah. Kalau dia boleh naik, itu bonus untuk engkau lah. Masuk. Tebas. 15 baru kan. Ini dah naik tu. Ready lah. Kau masuk shop lah. Naik apa? Sampai macam Naik apa? BTC. Kiri gold, kanan BTC. Ini BTC, gold. Ni kenapa? Dah TV.
naik boleh. Apa? Naik boleh. Ya boleh. Kalau dia boleh naik atas. Boleh tu, jauh tu. Bawah lah. Lupa apa dulu. Kalau kau nak masuk kat situ, kat long kau kat merah, tanggung lah. $10 tu tanggung. $10. Ha. Tadi pun dapat $10. Dapat $10. Din, tak ni, kau tak ajak. Dia kata, besok nak pergi undi. Nah. Alah, salah. Kau ingat undi pakai kaki ke? Sampai menang. Kata esok tak balik kampung. Oh, undi kat kampung. BTC best satu itu. Mana Nafis ni? Dah nak dekat pukul 10. Dari Rawang tu. Hujan ke? Petang ni saya call Rashid itu hujan kat area sana lah. Kelam. Mana Pada lah. tak tahu. Belah Syakdang tu. Lah Rawang hujan kot. Saya dari Syakdang. Dari sebelah sini cerah, dari sana gelap. Bukan kau duduk dalam Sarah ke? Ofis saya dekat Syakdang. Oh. Dari ofis tu sampai sini. Sambung Sambung jatuh ni. merah di bawah. Tak cukup mami. Kolot besar sangat. Man. Susah. Bukan dah untung ke? Apa? Ni bukan dah untung ke Bang? Memang dia dah untung dia nak masuk balik. Jadi apa? Kat lah susah. Tapi Mazhar Rahman tu dia cakap kau ni want to be. Kenapa kau boleh nak masuk balik? Kau tak ada ruang lah nak masuk balik. Patutnya dia masih hold. Jadi want to be lagi. Dia want to be. Dia nak kena keluar. Waktu tu juga. Jadi buat kopi tu. Ni problem banyak orang. Dia dah teknik macam-macam. Sekejap want to be, sekejap macross, sekejap si merah, sekejap MR, sekejap MACD cross. Apa benda kau ni? Jadi saya sebenarnya jadi macam tu lah. Jadi dah tak tahu teknik lah. Bukan semua kau nak. Jadi tengok tak berani nak masuk dah. Ni tak jadi. Ni tak boleh. Itu tak boleh. Kau tak cakap pegang yang satu. Kalau si merah kau berduli lah. Janganlah teknik lain. Jadi tak pening. Tak dia clear dia. Kamera tu. Tak payah tengok design. Kalau dia masuk dia guna merah je kan. Berbanyak kali ni masuk. Untung. Ni masuk. Masih hold pula. Yang ini dah ambil untung. Cuma tu lah. Bila cut loss dekat sini mulalah kau meraban. Padahal cut loss tu kecil je. Itu yang masalah tu. Bila kat low lah datang. Padahal cut loss kecil je. Untung punya lah lebat. Ni masalah banyak orang.